Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat malam ke, selamat pagi ke. Okay, so video ni aku saja nak buat lah. Ni just nak share je kat korang. Okay, kalau korang tengok apa yang ada dekat depan korang ni macam barang dekat sini kan. Okay, melainkan tab tu memang aku belilah. Melainkan barang tu semua yang ada dekat sini, melainkan mic Boya ni, ni memang aku beli. Yang lain semua daripada seller. Okay, yang lain semua sampel daripada seller untuk aku review dekat aku punya live stream lah. Okay, dekat Shopee live streaming. So yang ni ramai yang tanya macam mana aku boleh dapat barang-barang barang-barang sampel produk daripada seller. Macam mana seller? Bagilah. Dia bukan kau minta, dia bagi, kau request, dia bagi, tak tau. Dia ada dia punya syarat-syarat dia. Syarat dia macam ni. Syarat dia kena buat 50k sale setiap bulan. Kena buat 50 sale setiap bulan baru dibagi. Contoh ada juga yang aku dapat buat sale 50k setiap bulan tapi tak dapat. Lebih kurang dekat 10 kali lebih aku minta barang daripada seller tak bagi. So hari ni aku baru dapat konsol gaming daripada seller daripada JB. Okay, seller tu bagi aku satu produk konsol gaming lah. Yang ni memang aku dah minta lama dah. Okay, seller tu nama dia Nano. Okay, yang biasa live tu Amoy, ada seorang Amoy tu lah. Dia memang bagi tahu yang dia Amoy lah. Dia memang Amoy lah. So kalau korang nak tengok live dia, korang nak dapatkan barang, ni sekejap lagi aku buka. Dapat barang yang konsol gaming tu, korang boleh pergi dekat live dia. Kalau korang tengok live dia tak ada, korang pergi kat live aku lah. So aku memang live setiap hari, tapi timing tu lah kadang tak berapa nak tune lah sangat. So yang ni aku dah minta memang banyak kali lah. Memang dah minta banyak kali tapi asyik kena reject mungkin aku punya performance tak berapa cantik. Last kali yang ni aku minta pagi petang dia approve, dia terus hantar guna JNT Express dan sampai. Inilah barang dia. So yang ni memang aku dah minta banyak kali. So terima kasih seller Nano lah. Seller nama dia Nano. Okay, kalau korang nak beli konsol gaming, dia memang jual banyak konsol gaming tau. Ni salah satu dia. Ada yang biasa punya sampai ribu-ribu punya ada. Korang boleh tengok dia punya live, boleh masuk kedai dia, boleh tengok apa yang menarik dekat dalam dia punya kedai. Macam-macam ada. Yang mana yang tengah cari konsol gaming, pergi dekat kedai dia. Okay gang, so itu je aku nak share. Cuma nak beritahu, thank you seller yang bagi sampel produk. Yang ni aku minta ni 256. 256 ni dia punya game 16,000 tau. 256 gig, 256 gig. Okay, dia punya game kalau 256 16,000, kalau 128 gig 13,000, kalau 10 gig 64, kalau 10,000 64 gig game dekat dalam konsol gaming tu. Okay, so kalau ada masalah jangan risau, chat je dengan seller ni, dia akan bagi tahulah daripada A sampai Z. Kalau korang punya masalah tu mana nak macam mana nak buat, kat mana nak dapat balik kalau game tu dah tak ada, semua dia bagi tahu. Korang jangan risau. Okay, terima kasih tengok saya punya video yang tak seberapa ni. Kita jumpa next video. Boleh? Kalau korang nak tengok barang ni, okay, tengok barang ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini barang dia. Thank you Amoy daripada Nano. Sebab saya tengok biasa Amoy yang live masa tu saya panggil Amoy je lah. Tapi bos dia yang approve benda-benda ni semua kan. Okay, ni konsol gaming dia. Yang ni 256 game dia 16,000 game. So apa yang dia bagi, ni konsol gaming daripada Tremio Tremio Smart Pro. Korang boleh tengok ni, Tremio Smart Pro. Okay, Tremio Smart Pro. Okay, dia bagi USB Type-C untuk charge. Itu ada manual. And then konsol gaming. Yes. Ini dia punya cover lah, supaya dia tak calar. Dan dia ada screen protector ori. Memang ada screen protector asal, dan korang boleh cari screen protector lain untuk korang letak. Yang ni memang di cover. Kalau korang nak buka-buka, cari screen protector yang lain pun boleh. So kalau ikutkan dia punya memory card dia dekat sini
memory card dekat sini. Dia punya mic, dia ada mic USB Type-C untuk charging. Power button dekat sini, kita tekan lama-lama dan dia akan on. So yang mana-mana nak dapatkan konsol gaming ni, boleh dapat dekat link yang saya share. Link yang saya share tu korang boleh terus pergi beli konsol gaming ni. Alright. Game dia memang banyak. Yang ada dekat saya ni game 16,000 game ada. Yang dekat saya ni 16,000 game Okay, dia punya 16,000 game ni, dia punya memory card dia 256GB. Kalau yang 13,000 game, memory card dia 128. Kalau yang 10,000 game, memory card dia 64GB. Korang pilih lah mana yang korang nak, korang boleh dapatkan dengan segala. Game dia ada beritahu, game yang memang yang legend lah. PS1, game Sega, Nintendo, game-game arcade yang lama, PSP, Game Boy, dan game-game yang biasa korang main dekat kedai game dulu-dulu lah. Mungkin tahun 2000, tahun 98, yang mana yang lahir tahun 80-an kan. Ada game tu dekat dalam. Okay, boleh check dekat dalam description yang link yang saya share tu, boleh klik terus, boleh beli terus. Tak ada masalah ni. Okay gang, kita jumpa next video. Ngam. Bye bye. Assalamualaikum. See you.